Salam sejahtera semua. Welcome to part 2 dekat lokasi Taiping. Nama saya Han dan pagi ini kita ada dekat warung sarapan Keroncong. Okey. So tempat ni memang ada estetik tradisional. Kalau kita tengok dekat kedai ni ada unsur-unsur klasik yang memang reflect lah vibe kalau makan dekat kampung pada zaman dulu. So kalau korang nak cari tempat yang ada unsur-unsur tradisional, yang ada vibe klasik, yang ada estetik, yang memang dekat kampung, nak rasa feel kampung tu, cubalah warung sarapan Keroncong. Tengok ni korang. So hari ni kita makan breakfast kan. So of course kita kena pilih the staple of orang Malaysia, trademark nasi lemak dengan roti steam guys. So warung Keroncong ni dia punya special punya nasi lemak adalah nasi lemak ibu mertua. Datang dengan ayam goreng berempah dengan sambal gesek. Oi, nampak sambal tu nampak sedap sangat lah tu. Dan lepas tu boleh finish sekali dengan dessert lah. Kira dessert, roti kukus dengan sangkaya. Jom kita rasa lapar sangat ni. Oi, sambal gesek tu memang pedas tapi sedap. Sebab orang Malaysia memang suka makanan yang pedas. So kalau korang memang peminat yang sambal yang memang pedas tu, sambal gesek ni, top. Dia punya ayam goreng rempah pun, flavor dia memang ada. Rasa dia memang rasa ayam goreng rempah Malaysia. Kalau makan sarapan pagi dekat sini, confirm akan satisfy, confirm puas. Sebab memang ada rasa Malaysia dekat ni. For anybody yang tak pernah rasa makan dekat warung tradisional authentic ni, cubalah warung Keroncong ni. Ayam goreng rempah ni flavor fantastic. Dia punya ayam luar rangup, dalam lembut. Dan dia punya sambal, sambal gesek dia pedas tapi sedap. So untuk peminat makanan yang pedas ni, memang kena cuba nasi lemak ibu mertua ni. Dah cuba nasi lemak kan? Dah tahu sedap, confirm memang sedap. So sekarang kita dah cuba nasi lemak ibu mertua ni kan. So next, jom kita cuba roti kukus sang kaya. So roti kukus ni memang dia ada sangat tekstur yang lembut ni. Tapi you gabungkan dengan sos kaya ni. You celup dalam kaya ni, cuba makan. Tekstur dia memang lembut sebab roti kukus. Dia orang masak roti ni dengan cara kukus. So tekstur dia rasa macam awan. Rasa macam masak awan. Dan dia punya sos kaya pula, masa celup, ada balance yang manis gila. Perfect to pairing dengan roti kukus ni. So kalau nak rasa flavors of Malaysia yang tradisional, datanglah warung Keroncong. Dapatkan nasi lemak ibu mertua dengan roti kukus sang kaya. Harga nasi lemak ibu mertua RM8.50. Roti kukus sang kaya RM5.50 sahaja guys. Dapat makan puas-puas dengan harga yang berpatutan. Fun fact, Komuter Utara. Korang tahu tak? Inilah stesen Taiping yang lama. Sekarang Bandar Taiping pun ada stesen yang baru dah. Komuter Utara telah memulakan ataupun melancarkan perkhidmatannya di tempat utara Malaysia pada 11 September 2015
ini sejurus siap dengan projek elektrifikasi dan landasan berkembar Ipoh ke Padang Besar pada Disember 2014. Perkhidmatan komuter utara bermula dengan Gurun, Butterworth dengan Kamunting. Tapi pada 1 Januari 2016 ini diperluaskan dari Butterworth ke Padang Besar juga. Dan pada 16 September 2023 diperluas lagi dari Butterworth ke Ipoh. So sekarang komuter utara ada 2 jajaran utama. Jajaran pertama adalah Butterworth ke Padang Besar, di mana landasannya ataupun jajarannya sepanjang 157.8 km, dan Butterworth ke Ipoh di mana jajarannya 181.3 km. Menarik kan? Hai guys, so lepas sapan tadi, saya nak bawa korang jalan-jalan dekat tempat yang paling tenang dan cantik di Taiping. Taiping Lake Gardens. Tempat ni memang legend. Dulu, taman ni bekas lombong BJ Timah tau, pada 1880-an. Tapi sekarang sudah tukar jadi taman awam. Taiping kan selalu hujan, sebab tu dia dapatkan gelaran Rain Town. Tapi sebab hujan tu lah, pokok-pokok ni tumbuh besar macam ni. Hijau je semua. Ada vibe yang lain macam. Rasa macam masuk dunia lain. Kalau korang ada masa, jalan-jalan kat sini memang wajib. Sini boleh jogging, naik bot kat tasik, atau sekadar duduk santai je macam ni. Kadang-kadang kita perlukan tempat macam ni untuk lupakan kejap masalah kerja. Taiping Lake Gardens ni memang macam terapi. Kalau korang datang ke Taiping, tempat ni confirm tak boleh skip. Lepas jalan dekat Taiping Lake Garden ni, rasa macam nak makan sejuk dan manis. Cendol. Ansari Famous Cendol ni dah ada sejak 1940-an. Tempat ni simple je, tapi rasa dia penuh nostalgia. Tempat ni memang famous, tapi orang Taiping tak suka recommend. Katanya kalau ramai sangat, diorang lah yang tak dapat enjoy. So, orang Taiping semua, jangan gatekeep. Okay? Rasa dia gula melaka dia pekat dan manis. Santan dia lemak tapi tak muak. Dan cendol dia halus. Dan lagi, cendol ni cendol special tau. Ada jagung, ada kacang merah, ada pulut. Kalau korang nak feel kampung yang sebenar, tempat ni memang perfect. Dan lagi baik, harganya cendol special RM3 je. Mana dapat cari cendol yang padu dan murah macam ni dekat KL?
kita dah settle dekat Taiping, guys. Kalau korang nak naik KTM komuter, tambang bermula dari harga serendah RM1 sahaja, tuan-tuan dan puan-puan. Dan kalau korang kerap pakai komuter, pas mingguan pun ada. Jimat lagi pula golongan pelajar dan golongan kurang upaya yang guna pas My Real Life. Lagi bonus, bagi golongan warga emas, kanak-kanak dan golongan kurang upaya, anda boleh dapat diskaun 50% dari tambang dewasa. Dompet senang, hati pun senang. Zaman moden ni bukan je kereta yang ada EV. Sekarang train KTM komuter pun ada juga train elektrik. So train KTM komuter sekarang menggunakan sistem elektrifikasi sepenuhnya. Maksudnya 25,000 volt digunakan sebagai sumber kuasa untuk menjanakan kuasa bagi train KTM komuter kita. So, apa maksud tu? Train KTM komuter sekarang lebih bersih, lebih mesra alam dan lebih senyap berbanding dengan train diesel dulu. Go green, guys. Support inisiatif mesra alam KTM komuter. Okey, dah tahu sikit pasal KTM komuter. Jom kita kira balik sekejap bajet kita sepanjang 2 hari ni dekat Taiping. Bajet dia RM250. Cukup tak rasanya? Kalau kita tengok homestay RM115. So lunch kat Mi Combat RM9.50. Dinner Dolly RM12. Breakfast kat Wang Krong Chong RM14. Minum petang kat Ansari Cendol RM3. Tambang pula RM7.50. Jadi jumlah dia RM161. Stesen berikutnya, Ipoh. Next station, Ipoh. Taiping merupakan salah satu tempat yang menarik yang anda boleh datang untuk cuti bersama dengan KTMB Komuter Utara. Tapi ini bukan saja tau, kita ada misi seterusnya. Next stop, Ipoh. Follow lah social media KTMB dan nantikan episod Ipoh yang seterusnya. Jumpa lagi dan jangan lupa, jomlah naik KTM komuter je. This is Han, Taiping, done.